Teng. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat potong. Hello. Saya buka dekat phone saya juga. So, anything happen on the screen nanti, oh saya tahu. Ha. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our study group kita malam ni sama-sama, ayolah kita mulakan dengan bacaan doa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك ويسر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Amin. Doa supaya tidak mudah lupa. Apa yang penting kena ingat hari ni? Sup, masuk, simpan. Yang tak penting tu, biar dia lalu saja dan biar dia pergi. Alright, okay. So, insyaAllah hari ni kita akan habiskan tajuk ni sebab kita dah masuk part 4. Maksudnya sikit je lagi soalan last hari ni. Matematik tingkatan 5, bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Hari ni kita nak tengok soalan bahagian C. Yang panjang-panjang tu. Macam mana? Okay. So, macam biasa, before kita mulakan, boleh tolong saya tap-tap screen bagi cukup 1K. Lepas tu, kita mula. Sementara tu, boleh nak ambil buku nota, nak ambil kalkulator, nak ambil alat tulis. So that nanti sepanjang kita bincang sama-sama tu, calculate sama-sama tu, awak pun boleh tolong kira sekali. Kadang-kadang saya pun careless juga. Sebab dia multitask. Sambil cakap, sambil tulis, sambil tengok kat tempat lain. Kadang saya tak synchronize. Nak tulis dengan fikir apa tu tak sama. So awak pun kena double check sama-sama juga dengan saya. Cikgu, ni bukannya 9 darab 3, 27 ke? Kenapa cikgu tulis 24? Macam tu. Sometimes happen. Okay? Syamat, tolong saya tap-tap screen. Tap-tap screen. Cukup 1K? Jom kita mulakan. Syamat, hari ni insyaAllah kita habiskan tajuk ni and then we are done. Teneng, 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 teneng. Come on. Tolong saya like, Sat. Tap screen, like, bagi cukup 1K. Teneng. 100, 200, okey. Lagi. Cukup 1K, okey dah. Dah boleh take fast dah. Tangan tu. Sambil-sambil tu, cuti-cuti sekolah ni, korang bercuti ke? Bukan maksudnya korang pergi holiday mana-mana ke? So, kalau saya buat live, korang nak tengok tak? Ke tak payahlah cikgu. Semua orang pergi holiday kot. Sebab next week, Raya Haji. Mesti ramai balik kampung kan? Your life is not eligible for recommendation and restricted in search result because it's contained unoriginal personal disease. Alah. Suka benda apa? Dia keluar noti. Saya kena shadow ban lagi hari ni. Bencilah TikTok ni.
Your line is not eligible for recommendation and restricted in search result because it contains unoriginal or reproduced content. This in line with the For You feed eligible standard under our community guideline. Tak marah tapi kena salah. Okey, dia kata saya kena lagi hari ni. Hari ni dah hari ketiga kita kena. Saya dah lah seminggu 4 kali live. 3 kali kena termasuk hari ni. 1 hari je hari tu tak kena shadow ban. So macam mana? Kita nak teruskan perjuangan kita? Apa maksud shadow ban ni? Kalau saya kena shadow ban, maksudnya siapa yang masuk mula-mula ni, okey, awak akan ada berada dekat live saya, okey lah. Okey, siapa yang yang nak join selepas keluar noti tu tadi, dia dah tak nampak dah live saya. Dia macam hijab tertutup, pak. Dia tak nampak saya tengah live. Itu yang tak best ni shadow ban ni. So, kita banyak ni je lah. Kita view pun dia akan drop gila-gila lah. Apalah. Hari ni lah. Hari terakhir saya meneruskan perjuangan ni. Next week mungkin kita membawa diri sebentar. Pujuk diri. Okay, dah lah. Okay, thank you very much. Dah 1K. Okay, thank you. Okay. Disebabkan awak dah tolong saya like 1K. Jomlah kita habiskan this chapter for today. And then we are done. Kita nak habis awal sikit pun boleh hari ni. Okay. Alright. Dung-dung-dung. Let's go. Okay, hari ni kita nak jawab soalan bahagian C. Bahagian C ni, dia soalan yang panjang-panjang lah. Yang beranak pinak macam ni. So, jom kita cuba. Kalau soalan dalam tajuk nisbah trigonometri ni, dia tanya macam mana? Banyak betul markah dia kalau dia tanya panjang-panjang macam ni. Okay, jom kita buat sama-sama. Ayuh kita mulakan. Okay. Nampak kan? Sorry kecil sikit dekat skrin awak. Sebab saya nak bagi nampak full slide question. Okay. Rajah berikut menunjukkan paras laut pada pukul 12 tengah hari iaitu 0.6 meter. Okay. Rosdi berdiri di atas satu pengkalan konkrit dan memandang ke buaya di laut. Buaya? Oh, dia translation. Ni bukan buaya, ni pelampung. Ke buoyancy, pelampung tu, bahasa Melayu dia buaya ke? Pelampung je lah kan? Kita pakai pelampung lah. Tak best pula sebut buaya. Takut ingat buaya pula. Pelampung. Okay. So, daripada soalan, apa maklumat yang dia bagi kat sini ialah, okay, dia kata ni adalah situation pada pukul 12 tengah hari. Okay, paras air laut adalah 0.6. Okay, soalan saya. 0.6 meter itu di mana ya? Apa maksud paras air laut tu? Paras laut. Bila dia kata paras laut tu, maksudnya daripada dasar laut sampai ke paras air, permukaan air. Yang tu yang 0.6 tu. Maksudnya daripada sini sampai bawah. Okay. Itu kita panggil paras air. Macam kalau awak pergi hiking. Ketinggian gunung ini adalah berapa kilometer dari aras laut. Maksudnya dia ukur daripada aras laut daripada sini sampai puncak gunung. Tapi kalau dia ukur daripada dasar laut sampai gunung, dia akan jadi lagi tinggi lah. That's why kalau ketinggian gunung, dia akan sebut daripada paras laut je. Okay. So, let's go. Soalan A. Diberi bahawa sudut tunduk. Sudut tunduk, sudut dongak ni dulu awak belajar waktu menengah rendah. Form 2 kot. Form 2 ke form 3 dah. Sudut tunduk dan sudut dongak tu. Okay. Sudut tunduk, boya itu pelampung Boya tu pelampung. Okay. Diberi bahawa sudut tunduk pelampung itu dari Rosdi. Kalau dikata sudut tunduk,
Tengok dari siapa. Yang ni dia kata dari Rosdi. So, sudut tu ada dekat Rosdi lah. Form 3 cikgu, thank you. Bila dia kata sudut tu dari pelampung, sudut tu dekat pelampung lah. Tengok dari siapa. So, bila dia cakap dari Rosdi, 29.89 itu di mana ya sudutnya? Adakah dekat sini? Tidak. Okay, bila dia kata sudut tunduk pelampung, pelampung yang ni. Dari Rosdi, Rosdi yang ni. Sudut yang dia maksudkan 29.89 itu ialah daripada eye level. Kalau eye level Rosdi straight. Allah, tak berapa nak straight pula Ustaz. Ni, kalau eye level dia supposedly straight. Yang ni eye level mata Rosdi. Tapi disebabkan dia kata sudut tunduk, dia kena tunduk sikit mata dia tu nak tengok pelampung tu. So bila dia tunduk, tengok pelampung tu, garisan dia kat sini. Salah. Bawah punya. Sebab daripada pukul 12 petang kan, 12 tengah hari. So dia pandang yang bawah, bukan yang atas. Yang atas tu pukul 6. Dia pandang bawah. 29.89 itu adalah sudut sini. Daripada eye level Rosdi tadi tu, turun ke pelampung. Yang besar ni, sudut dia 28.89 darjah. Okay, ni kita baru keluarkan maklumat. Okay, soalan tanya, hitung jarak dalam meter pelampung itu daripada pangkalan konkrit. Pelampung ni kat sini. Ni, dia nak tahu ni, jarak sini sampai sini berapa. Macam mana kita nak buat? Okay. Bila dapat je soalan ni ada kena mengena dengan sudut tunduk, sudut dongak. Lepas tu dia gabung pula dengan tajuk nisbah trigonometri ni. Apa yang kita kena ingat? Point. Dalam kepala awak ada lampu. Ting, 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 ting. Segitiga bersudut tegak. Sin, cos, tangent. Betul kita nak pakai yang tu. So, kalau kita nak buat segitiga macam ni, tak boleh. Sudut tu ada kat atas. So, kita buat segitiga kita macam ni. Kita tak pakai segitiga bawah ni, kita pakai segitiga atas. Tapi jarak daripada kiri ke kanan, atas dengan bawah sama kan? Kita pakai segitiga yang atas tu. Okay, sudut kita dah tahu. Jarak yang ni kita tak tahu. Ketinggian ni kita tahu tak? Ketinggian tu kita tahu tak? Ada tak maklumat ketinggian tu? Daripada atas ni sampai paras air laut. Kat sini 4.5. Sampai sini je. Ni daripada sini atas ni berapa? Boleh tak? Sebelum kita nak kira tu, nak buat sin ke cos ke tangent ke, kita kena tahu dulu ni ketinggian ni berapa. Baru boleh cari yang ni sekejap lagi. Macam mana nak cari ketinggian ni? Ada tak maklumat dekat sini? Ada? Cuma macam mana nak bagi tahu tu? Macam mana nak cari ketinggian ni? Ketinggian Rosdi 1.8. Ketinggian konkrit ni 8 meter. 8 meter ni daripada konkrit ni sampai bawah. Kalau cikgu nak ni, daripada paras air sampai atas. Macam mana nak kira? Nampak tak? Ke loading lagi? Cikgu nak ketinggian daripada eye level Rosdi ni sampai paras air.
Okey, first apa maklumat yang kita ada iaitu kita ambil dulu dekat ni. Kita ambil dulu ketinggian Rosdi. Kan daripada eye level Rosdi, so ketinggian Rosdi 1.8 meter. Okey, kita ambil dulu yang ni. Lepas tu kita tambah dengan 8 meter ni. Tapi cikgu kalau kita tambah 2 ni dia sampai paras bawah, dasar. Kita nak sampai paras air je. Kalau kita nak sampai paras air je, tolaklah ni. So ketinggian ni macam mana nak cari? 1.8 tambah 8 meter tolak 0.6 meter. Boleh tolong Sat kira. Sementara tu saya nak tulis comel-comel sikit. .2. Thank you. 9.2 meter. Mana datang 9.2 meter ni? Saatlah cikgu tulislah kat sini. Saya mesti ada orang tanya. 1.8 tambah 8 meter tolak 0.6 meter. Okey, dapat yang ni. Okey. Ini daripada gambar yang dia tunjuk. Tapi cikgu, kalau kita nak kira tengok gambar ni susah lah. Kita kira kat tempat lain lah. Boleh tak? Boleh. Okey. So, ini kan awak nak jawab soalan A kan? Kalau awak tengok gambar macam ni, serabut lah. Awak boleh je jawab dekat kawasan yang dibagi ni. Dekat bahagian A ni. So, nak buat macam mana? Kita lukis balik segitiga kita tadi tu. Segitiga kita tadi macam ni. Yang ni yang kita nak cari. Panjang ni kita dah tahu tadi 9.2 meter. Sudut dia dah bagi tadi iaitu 28.89. Okey. Sekarang kita nak pakai apa? Cos, tangent ataupun sin. Kita ada sudut bertentangan, opposite. Kita ada sudut bersebelahan, adjacent. Bertentangan dengan bersebelah. Kita boleh pakai sin, cos, tangent. Kita pakai tangent. Sebab apa? Kan formula tangent dulu kita hafal. TOA, opposite over adjacent. Opposite bertentangan, adjacent sebelah. Okay. So, tangent 28.89 sama dengan bertentangan. Bertentangan kita 9.2 meter per dengan tak tahu. Kalau kita nak cari yang tak tahu ni, macam mana? Ingat tak kita belajar basic algebra tu? Katakanlah yang tak tahu ni cikgu letak nombor lah. Letak huruf lah. Katakanlah cikgu letak X. Kita nak cari X. So, kalau kita nak cari X, X pindah main sini, dia jadi darab. Tangent 28.89 ni, darab dengan X kan? Kita nak X je. So, yang ni turun bawah balik, dia jadi bahagi. So, nak cepat cikgu tukar tempat je. Hang turun bawah, aku naik atas. So, dia jadi macam ni. X sama dengan, ni basic algebra kan? 9.2 bahagi dengan tangent 28.89. Tekan kalkulator. Siap. Tuik. Dapat berapa? Cuba. .2 bahagi tangent 28.89. 16.67. Betul? 16.67 meter. Siap. Jawab macam ni je.
Berapa jawab markah dia bagi? 3 markah. Itu untuk soalan A. Okey? Cikgu patah balik di atas dan tengok soalan berikutnya. Okey. Soalan B. Tukar colour pula. Paras laut telah menaik sebanyak 4.5 meter. Ni. Soalan cikgu. Tak padam ke? Tak payah padam lah. Okey. Tadi paras air laut dekat bawah ni. Pukul 6 petang, dia naik. So, dia naik ni sampai dekat atas ni. Ni jarak dia ni 4.5 meter. Okey. Ketinggian yang dia naik tu. Dia naik banyak mana? Okey. Dan mencapai tinggi maksimum pada pukul 6 petang. Maksudnya dia naik sampai situ je. Dia tak boleh naik habis dah. Kalau pergi pukul 7 lagi, dia turun balik dah. So, the maximum high yang dia boleh achieve adalah dekat situ lah. Okey. Diberi bahawa pelampung itu menaik secara menegak mengikut air pasang. Cari sudut theta. Okey. Cikgu macam nak padam ni. Tapi kalau cikgu padam lagi, kena lukis balik pula. Tak apalah. Saya padam dulu lah. Saya explain balik. Ni yang warna biru ni soalan A tadi tau. Yang tadi kita dah cari dah. Jarak dia tadi kita dapat 16.67. So dekat sinilah 16.67 meter. Okay dah. Okay, now cikgu tukar colour untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, kan tadi dia kata ayat kat bawah ni dia naik sampai atas. Lepas tu dia nak apa? Dia nak sudut. Sudut dia yang mana? Ni sikit tu je. Dia nak cari ni sudut ni. Banyak tu. Cinonek tu je. Sudut tu berapa? Macam mana kita nak cari ni? Apa yang kita boleh buat? Ada idea tak? Kita tak boleh nak kira sudut tu cikgu. Sebab itu bukan segitiga bersudut tegak. Kalau kita buat segitiga warna merah tu. So kita tak boleh buat. So kita nak buat macam mana? Idea dulu. Dah ada idea tu baru kita boleh calculate. Okay. Kalau dapat soalan macam ni, apa yang kita boleh buat ialah ni planning cikgu cerita planning dulu. Planning dia first kita ambil sudut yang besar tadi tu. Ni planning kita. Ambil sudut yang mula-mula tadi tu. Lepas tu kita tolak yang bahagian yang kita tak mau. Katakanlah bahagian yang kita tak mau ni cikgu letak warna hijau. Ni. Sudut yang kita tak mau tu katakanlah cikgu bagi dia huruf apa huruf M. Sudut yang kita tak mau tu M. So kalau kita nak cari sudut merah, kita buat macam ni lah. Sudut biru yang asal besar tadi tolak dengan sudut hijau yang kita tak mau. And then awak akan dapatlah sudut yang kita nak, iaitu sudut merah. Faham tak? That is the rough idea. Okay. Sudut biru kita dah tahu dah. Sudut hijau kita tak tahu lagi. So kita kena cari sudut yang warna hijau tu dulu. Dah dapat yang hijau tu, tolak je lagi. Siap. So now apa yang kita kena buat? Kita nak cari sudut hijau tu. Okay. Disebabkan nak cari sudut hijau, cikgu pun tukar pen colour hijau. Okay. Sudut warna hijau tu, kat atas dia panjang tu yang ni. Kita kena buat segitiga dekat hijau lah. Apakah ketinggian daripada sini sampai sini? Pelampung atas sampai eye level Rusdi.
Ketinggian dia berapa? Kita tahu tak? Ha, kita boleh tahu tak ketinggian ni berapa? Yang warna hijau tu. Kalau ketinggian daripada paras air sampai atas tadi 9.2. Ayak dah naik dah ni 4.5. Tolak 9.5 tolak dengan 4.5. Dapatlah balance dia. Which is 9.2. Sorry 9.2. 9.2 tadi tolak dengan 4.5 meter. Awak akan dapatlah balance dia 4.7 meter. Okay. Bila kita dah ada ketinggian, kita dah ada dia punya lebar, kita boleh cari sudut. Kita boleh pakai tangent macam tadi. Okay. Jom kita kira. Cikgu kira kat bawah Tak nak bagi semak gambar ni. Okay. Kita jawab pula dekat soal bahagian B. Okay. So, sudut B kita tadi macam tu. Yang ni kita nak cari. Yang cikgu bagi nama dia M tadi. Okay. Panjang atas ni guna yang panjang tadi 16.67. Ketinggian ni, ketinggian yang kita kira tadi tu, iaitu 4.7 meter. Sekarang kita nak cari sudut. Macam mana nak cari sudut? Kita pakai tangent. Kenapa pakai tangent pula cikgu? Sebab kita ada maklumat bertentangan dengan sebelah. So, bertentangan kita 4.7 meter. Sebelah kita 16.67 meter. Kita nak M saja kan? Tangent tak nak. Tangent, pindah main sini. So, nanti dia akan jadi M sama dengan shift tangent 4.7 per dengan 16.67. Tekan kalkulator, dapatlah sudut M. Cuba. Jangan lupa tekan shift. Nampak ke saya buat warna hijau tu? Nampak kan? Maksud warna dia too bright. Shift tangent 4.7 over 16.67. Saya dapat 15.75. Okay, 15.75 darjah. Yang ni sudut hijau, sudut M. Dah siap ke? Belum. Kita bukan nak sudut hijau, kita nak sudut merah tadi. So macam mana nak cari sudut merah tadi? First, ambil sudut biru. Sudut biru kita ni, 28. 28.89 darjah. Tolak yang kita tak mau ni, yang kita tak mau ni, tolak 15.75 darjah. Kemudian awak dapatlah jawapan sudut merah yang kita nak tu. Macam tu je. Sekali dengan nombor-nombor je kita tukar colour. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 28.89 tolak 15.75. 13.14. Siap. Macam tu. Okay, dia bagi berapa markah untuk soalan B? Dia bagi 4 markah. Berbaloi lah. Ni kita kira sudut ni tadi dulu. Lepas tu kita tolak ni pula dapat 4 markah. Okay. Ni macam form 3 bab trigonometry ke? Betul. Tapi yang ni form 5 punya level. Tajuk dia sama juga. Tajuk dia fungsi dan graf. Apa tajuk dia tadi? Ni tajuk dia. Nisbah dan graf fungsi trigonometry. Apa yang awak belajar form 3 dulu tu, dia guna balik sekarang. Dan dia top up sikit.
Sebab tu orang nampak macam pernah belajar ni. Ya, sebab kita nak guna balik. Okay? Settle untuk soalan B. Okay, naik. Kita tengok pula soalan C. Soalan C dia tanya apa pula? Warna purple lah, tak pakai ni. Okay. Pada pukul 12.30 malam, paras laut kembali kepada C4.6. Wah, dia turun balik pi dekat yang asal yang dekat bawah ni. Okay. Langkahkan satu graf tinggi paras air laut melawan masa untuk mewakili pasang surut air laut pada pukul 12.30 hari ke 12.30 malam. Seterusnya, labelkan graf itu dengan persamaan yang betul. Okay, this is very interesting question. Cikgu letak star sikit. Okay, kenapa ni cikgu? Sebab dia suruh kita lukis graf. Ini tajuk trigonometry kan? So, kalau kita nak lukis graf, mestilah kita kena lukis graf trigonometry kan? Apa graf trigonometry yang kita ada? Graf sin, graf tangent dengan graf cos. So, antara tiga tu, kita nak pakai graf yang mana satu? Kita pakai tangent lah. Sebab tadi semua kita nak kira tadi pakai tangent. Okay, kita dah tahu dah. Kita lukis graf tangent. Okay, apa yang perlu dititik beratkan waktu kita lukis graf tangent sekali? Tangent. No. Sorry. Bukan tangent. Sorry. Untuk air, cannot. Tak boleh guna graf tangent. Sorry. Okay, dia kata paras air laut, ketinggian. Ketinggian tu mewakili amplitude lah. Ketinggian kita melawan masa. Ketinggian melawan masa. Ketinggian melawan masa. Paksi X kita masa. Paksi Y kita adalah ketinggian paras air laut. Okay, untuk pasang surut. Kalau waktu dia surut, graf tu kat bawah. Kalau waktu dia naik, graf tu kat atas. Okay. Kita nak pakai masa. Okay. Kita nak pakai graf apa Kita tak boleh pakai graf. Yang ni saya rasa kita pakai graf cos. Sebab ketinggian cos kah. Macam mana kita nak tentukan nak pakai apa? Tapi kalau untuk paras air laut, sama ada cos ataupun sin saja. Sebab apa? Sebab kalau graf untuk air pasang surut, dia kan berulang-ulang. So, dia bersambung. So, dia tak mungkin graf tangent. Kalau kita belajar hari tu, untuk graf tangent, dia putus. Tu. Graf tangent, dia terputus macam ni. Bila terputus macam ni, takkanlah ayat ombak awak tu, paras air laut tu, dia terputus tak? Dia sentiasa bersambungan. Pukul 10 malam dia turun, 10 tengah hari sekali dia naik balik. So, graf awak dia akan jadi wavy lah. So, bila dia jadi wavy macam tu, sama ada cos ataupun sin sahaja. Okay. So, sekarang macam mana kita nak tentukan? Sin ke cos? Okay. Lepas tu tadi cikgu cakap, kita pilih cos. Kenapa pilih cos? Sebab, kan tadi dia bagi tahu, daripada pukul berapa dia nak langkahkan satu graf tinggi paras laut melawan masa untuk mengukir pasang surut daripada 12.30 hari. Daripada pukul 12.30 hari sampai 12.30 malam. Okay, kita tahu kan, kalau 12.30 hari, air kat bawah. 12.30 malam, air di atas.
So untuk graf cos kan dia sama ada atas ataupun bawah. Kita pakai cos lah. Kalau kita ambil graf sin, dia duduk kat tengah-tengah. Lainlah dia kata daripada pukul 6 sampai pukul 12. Kalau dia kata dia nak paras air laut daripada pukul 6 sampai pukul 12, mungkin kita boleh pakai graf sin. Tapi disebabkan dia nak pukul 12 tengah malam sampai 12 tengah hari, maksudnya paling rendah graf kita sampai dengan paling tinggi graf kita, dia punya starting point. Sama ada graf kita saya jadi macam graf kita sama ada dia jadi bentuk macam ni ataupun dia terbalik. Dia jadi macam tu. Sebab ni kalau paling rendah, yang ni sebab dia paling tinggi. Pukul 12 malam ataupun 12 tengah hari. Macam tu. Okay, so now kita pakai graf cos. Okay, kita dah tahu dah kita nak pakai graf cos ni. Okay. Lepas tu, apa lagi kita kena tengok? Pada pukul 12 tengah malam, lakukan satu pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari kita punya starting point. 12 tengah hari, air dekat bawah. 12 tengah malam. Macam mana ni air dia ni? Pada pukul 12 sampai pada pukul 12. Tengah malam kat sini. 12 malam kat sini. 12 tengah hari. Sini 12 tengah hari. Apa cikgu ni? Sana. Ni, sini pada pukul 12 tengah hari. Dia bagi tahu dah. Kalau 12 tengah malam, paras air laut kembali ke 0.6 meter. Oh, faham. Okey, maksudnya, hari-hari daripada duduk sini, lepas tu dia naik pukul 12 malam lagi, dia turun balik. Soalan dia tak pening. Cuma cikgu je. Cikgu yang pening sikit. Saya tak faham soalan. Okey. Dia cakap pukul 12 tengah hari air kat sini. Lagi pukul 6 petang air naik atas. 12 tengah malam lagi dia turun balik. Lepas tu pukul 6 petang nanti dia naik. 12 tengah hari nanti 12 malam dia turun balik. So benda tu yang berulang. Yang berulang tu 12 tengah hari tu nanti dia boleh juga jadi 12 tengah malam pun dekat sini juga. Dia punya eye level dia tu. Water level, sorry. Okay. So, disebabkan daripada pukul 12 tengah hari ataupun 12 tengah malam, ketinggian air kita tu ataupun starting point kita tu dekat 0.6 lah. So, graf kita ni dia akan jadi macam tu. Macam tu. Starting kita ni 0.6 meter. Lepas tu dia naik. Naik sampai tinggi berapa? Ni, dia naik sampai ketinggian 4.5 meter. Lepas tu lagi, malam dia turun balik. So, graf kita akan lukis macam ni lah lagi. Dia tak jadi U. Dia jadi terbalik. Sebab daripada bawah naik atas. Faham tak? Okay. So, dia dah bagi kat kita bentuk graf macam ni. Kita hanya perlu fill in the blank sahaja. Okay. So, kita dah tahu lah tadi graf kita akan jadi macam tu. Kenapa cikgu tak buat daripada bawah tu cikgu? Sebab kalau bawah ni daripada dasar tanah, pasir dekat laut. Tapi kita kan ambil daripada permukaan air. So dekat sini 0.6 meter. Yang ni paling tinggi tadi ni. Dia naik tadi sampai berapa? Ketinggian dia naik tu sebanyak 4.5 meter. 4.5 meter ni dia naik.
So, kalau kita nak tulis kat atas ni, jangan tulis 4.5 meter. Kita tulis 4.5 tambah 0.6. Tulis kat sini. Iaitu 5.1 meter. 4.5 tu adalah dia punya ketinggian yang dia naik. Okey. Lepas tu, apa lagi kita nak tulis? Pukul berapa? Okey. Yang ni kalau pukul 12 tengah hari. Nampak? 12 sifar-sifar. 12 tengah hari, air dekat sini. Pukul 6 petang, naik. Ni paling tinggi ni. Deng, 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 deng. Pukul berapa tadi? Pukul 6 petang. Pukul 6 petang, 18 sifar-sifar. Sebab dia pakai sistem 24 jam. Cikgu pun tiru juga sistem 24 jam. Lepas tu, nanti air turun balik. Air turun balik ni pukul berapa? Pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam kita tulis pukul berapa? Sifar, 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 sifar. Kalau sistem 24 jam lah. So inilah graf kita. Dia suruh kita lukis graf. Lepas tu nama graf dia. Graf kita nama apa? Sepatutnya kalau normal graf Y sama dengan cos X. Tapi Pak CY kita dia guna huruf H. Okay, ganti dengan H. Cos X kita dia ganti dengan T. T. Okay. Amplitude. Amplitude dia berubah tak? Berubah? Ni. Sepatutnya cos biasa ketinggian dia 1. Macam mana cikgu nak tunjuk kamu pun ya? Cikgu faham tapi nak explain tu Sat. Kalau graf cos biasa macam ni. Okay, ketinggian dia 1. Sebab ni kat depan ni dia tulis 1. Tapi graf kita ni dah terbalik. Bila graf kita dah terbalik, dia dah jadi lain sikit. Apa yang lain tu? Y dia guna H. Lepas tu kat depan ni dia tak mula daripada 1. Dia mula daripada 0.6. Apa beza 1 dengan 0.6? Kita kena buat apa? Kalau awak perasan, graf kita ni dia terbalik. Sepatutnya U kita macam ni, tapi U terbalik. Bila U terbalik macam ni, maksudnya graf kita negatif. Tolak betul ataupun negatif. Tolak berapa? Sepatutnya 1. Ni, nombor kat depan ni kita nak tulis apa? Okey, nombor tu cikgu tinggal Sat. Cos. Kat belakang ni kita nak tulis apa? Cikgu tahun lepas ada soalan macam ni ke? Tahun lepas alamak, saya tak pastilah. Saya tak review soalan trial habis lagi. Kalau soalan sebenar pun saya tak pastilah ada ke tak. Jarang dia keluar. Cikgu bagi jawapan teruslah kat awak sebab tak mau bagi awak pening, cikgu bagi jawapan teruslah kat awak. Tapi cikgu explain berdasarkan jawapan tu. Okay, jawapan dia H sama dengan negatif negatif 2.25 cos 30T tambah 2.85. Ni complicated sikit. Cikgu skip je lah. Okay, cuma cikgu nak bagi tahu negatif sebab graf terbalik.
Nombor ni sebab starting point kita. Ni, nampak ni starting. Sepatutnya starting dengan 1, tapi starting kita dah berubah dan dia terbalik. Sebab tu dia jadi lain. Starting graph berubah. Okay. Lepas tu kenapa 30 ni? 30 ni dia punya tempoh. Tambah 2.85 ni apa? Sebab graf kita terangkat. Kan sepatutnya dia duduk tengah-tengah kan? Ni disebabkan dia terangkat. So dia tambah something. Cikgu actually macam tu je lah. Saya tahu kalau soalan ni keluar dekat bahagian C kan awak boleh pilih. Kan? Soalan bahagian C kita pilih satu soalan saja. So kalau soalan macam ni dia keluar, awak tak payahlah pilih soalan ni. Pilih yang lagi satu tu. Okay? Cuma sekarang kan kita belajar. Sebab tu lah cikgu tunjuk juga. Okay? Tapi complicated pula soalan ni. Alright, okay. D. Ramalkan paras air laut dalam pukul 4 pagi. Kalau tak ada pilihan, habislah. Ada. SPM punya format awak tahu kan? Format SPM, bahagian kertas 1, objektif, jawab semua. Kertas 2, dia ada bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Bahagian A, soalan yang pendek-pendek tu, jawab semua. Bahagian B, soalan dia panjang-panjang sikit. Okay, jawab semua. Bahagian C, soalan dia panjang. Tapi dia boleh pilih. Contohlah soalan tu dia bagi 3 set soalan untuk bahagian C. Awak pilih satu saja. Macam tu. Okay, satu set soalan tu markah dia ada yang 12, ada banyak-banyak. Dia ada anak-anak kecil-kecil tu. So kalau soalan tu tajuk ni, awak pilihlah tajuk yang lain-lain tu. Okay, yang ni saya tak sarankan kalau awak jawab untuk bahagian C. Dia agak mengelirukan. Okay, ramalkan paras air laut pada pukul 4 pagi. Okay, yang ni dia bagi masa kat kita 4 pagi. Bila dia bagi masa, apa yang kita perlu buat ialah kita masukkan dalam formula yang kita ada tadi tu. Ni, formula kita tadi kan H sama dengan negatif 2.25 cos T tambah 2.85. Dia kata apa akan jadi kalau T kita pukul 4 pagi. So 12 tambah 4 jadi 16. Kenapa kena tambah? Sebab ni pukul 12 kan. Kan kita duk kira tadi antara pukul 12 je. Lepas tu gantikan masuk kat T ni. Lepas tu calculator. Okay. Lepas tu tempoh. Tempoh ada formula. Tempoh ni, ni. 360 bagi X. Live hari ni sedih sebab masalah lagi kan. Dia emosi terganggu. Dah lah live kena shadow ban. Lepas tu tajuk ni susah pula. Lepas tu macam mana ni? Okay, dah lah. Okay, soalan tu sampai situ lah, cukup lah. Soalan bahagian C, kalau jumpa soalan ni, awak skip, okay? Awak buat yang lain. Cikgu pun tak sarankan awak jawab. Okay. So, next week, kalau kita ada live nanti, kita akan sambung bab seterusnya. Sukatan serahkan data terkumpul. Tajuk ni senang. Kan? Kalau dah susah-susah, kita buatlah yang senang pula. Kita pujuk hati kita. Barulah macam susah je semua. Tak nak lah belajar. Kali ni senang. Tajuk ni senang. Sumpah senang. Kalau tingkatan 4 dulu awak belajar, sukatan serahkan data terkumpul. Waktu form 5 awak belajar sukatan serahkan data terkumpul. Okay? Macam tu. Cikgu, ni jawapan soalan tadi. Apa. Dia kira lagi. Ni, ganti je masuk dalam tu. Awak dapat berapa?
Ingatkan dah tak ada tengok dah soalan ni. Dah stres dah kan? Lupakan terus. Berapa? Dah awak dah kira? Mai, cikgu tulis. Berapa dapat? Tereng, 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 tereng. Ha, berapa dapat? Ni, 16 ni masuk dalam ni. So, negatif 2.25 cos 30 darab dengan 16 tambah dengan 2.85. Nah, kalau awak tekan kalkulator lah, apa jawapan? Memang stres soalan macam ni. Kita dah lupakan dah tadi. Tapi kawan awak dah kira. Saya tulis lah. Kesian kat dia dah tekan kalkulator. Cepat. Kita tak nak pandang belakang tadi. Dah benci dah soalan ni. Sebab ending dia susah. Kalau awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan ni. Betul tak? 3.975 meter. Dapat tak? Okay? Alright. Moving on. Okay. Untuk soalan macam ni nanti. Okay. Awak ingat tak yang awak belajar waktu form 4 dulu? Sukatan serakan data terkumpul. Kalau untuk data tak terkumpul yang form 4, dia ada plot titik, dia ada plot batang dan daun, lepas tu dia ada plot kotak yang macam bentuk picagari tu. Okay, yang tu yang form 4. Okay, yang form 5 ni beza dia apa cikgu? Beza dia daripada segi data tu. Kalau macam ni awak tengok ni cikgu tunjuk sikit je sneak peek. Okay. Kalau untuk form 4 hari tu, kita belajar, dia bagi data macam ni. Yang ni kita panggil data tak terkumpul. Okay. Bila data tak terkumpul macam ni, kita terus kira. Kalau untuk serakan data tak terkumpul, yang form 4 tu. Tapi, bila kita dah form 5, soalan dia twist sikit. Apa yang dia twist sikit tu? Daripada maklumat data tak terkumpul tadi, daripada maklumat data tak terkumpul tadi, dia suruh awak buat dulu bagi jadi data terkumpul. Ni, nampak ni? Dia kata, tentukan saiz selang kelas. Maksudnya ni, dia suruh buat macam ni. Susun dan kira bagi cantik-cantik dulu. Barulah dia jadi data terkumpul. Itu beza form 4 dengan form 5. Kalau form 4 dulu dapat data macam tu, pak, terus kira mode, median, min. Tapi yang form 5, kalau dia bagi data tak terkumpul macam tu, kita kena kumpul dulu dalam jadual comel-comel macam ni, baru kita kira. Okay? Gundal je saya. Lepas tu, bila kita dah susun comel-comel dalam bentuk selang kelas macam ni, baru kita boleh kira. Dan formula dia pun lain sikit untuk yang form 5 ni. Okay? So, apa beza form 4 dengan form 5? Dia ada selang kelas ni. Yang ni kita panggil selang kelas. Daripada nombor berapa sampai nombor berapa tu, yang ni kita panggil selang kelas. Nampak? Semua dia ada. Selang kelas. Kelas interval. Kalau jadual kekerapan, dia tak ada selang kelas macam ni. Ada sampai atas. Kekerapan, longgokan. Ya, betul. Lepas tu ada nanti kena lukis histogram. Ada kena buat ogive. Ni histogram. Macam nak kira selang kelas. Dia level up sikit betul. Tapi basicnya di mana? Di form 4. Kalau awak tak ingat yang form 4 tu, habislah. Nampak ni? Okay. Level-level form 4 hari tu, macam ni. Dia bagi data tak terkumpul. Lepas tu dia suruh bina jadual kekerapan. Jadual kekerapan ni bukan terkumpul lagi. Tak kumpul lagi. Jadual kekerapan tu yang mana? Yang awak buat gundang tu lah. 25. Ada berapa kali? 1. Ada lagi tak 25? Kira-kira. Oh, ada lagi 1. Tang, pang. Jadual kekerapan yang ni. Jadual kekerapan masih lagi kategori data tak terkumpul.
Bila dia jadi data terkumpul, bila kita dah susun comel-comel, ada selang kelas. Baru kita panggil dia data terkumpul. Okey? Itu beza dia. Nampak tu? Ada selang kelas. Nak cari sempadan bawah, sempadan atas. Yang ni dia akan masalah sikit kat saya. Sebab saya dulu belajar in English. So, saya dah biasa dengan sebut ni. Midpoint, lower boundary, upper boundary. Nanti mesti saya akan tersyasyul. Saya tak pernah pakai perkataan sempadan atas, sempadan bawah ni. Okay, lepas tu lukis. Tajuk ni kalau keluar dekat bahagian C, silalah jawab. Kalau keluar tajuk trigonometry tadi, tak payah pilih. Pilih yang ni. Sebab apa? Yang ni, dia mudah kita jawab. Lepas tu kalau kita lukis graf ni betul, dah berapa dah markah. Ni antara tajuk-tajuk yang membantu awak. So, nanti kita belajar yang ni minggu depan, okay? So, untuk hari ni, cukup lah. Lupakan. Kalau keluar bahagian C, insyaAllah. Soalan macam ni, dia suka keluar bahagian C. Okay? So, minggu depan, I think kita tak payah buat lah live untuk Form 5. Sebab apa? Sebab hari raya. Hari raya kan hari Sabtu. Hari Jumaat mesti korang dah balik kampung. Hari Khamis packing-packing apa semua tu, takkan nak tengok lagi buku kan. Hari cikgu buat live untuk hari Selasa dengan Rabu je for next week. Boleh? Yang Form 5, relax kejap dulu. Ke kita buat satu-satu. Hari Selasa kita buat Form 4. Hari Rabu kita buat Form 5. Barulah adil. Ke Form 5 nak rehat dulu. Bagi Form 4 lah belajar dulu. Ke buat satu-satu. Cepat. Sementara saya tak buat lagi jadual untuk minggu depan. Satu-satu ke rest. Form 5. Form 4 habiskan dulu. Form 4 pun dah sampai dekat tajuk sukatan serahkan data tak terkumpul. Saya buat satu-satu lah. Okay, untuk minggu depan special. Hari Selasa kita buat Form 4. Hari Rabu kita buat Form 5. Sebab tajuk sama, betul? Form 4, sukatan serahkan data terkumpul. Form 5, sukatan serahkan data terkumpul. Minggu depan, special. Kebetulan tajuk sama. Okay? Ni untuk minggu depan. InsyaAllah macam ni. Nanti saya bagi tahu live, jadual live dekat saya punya story. Okay? Alright. Dah. Cukuplah hari ni. Semoga minggu depan TikTok ni kembali baik dengan saya. Kalau dia buat masalah lagi, saya rasa minggu depan lagi sekali saya merajuk. Saya tak nak buat live dah. Padahal sikit je lagi. Bab Form 4 kita dah sampai bab 8. So tinggal lagi 2 bab je untuk Form 4. Form 5 tinggal lagi 2 bab juga. Sukatan serahkan ni, lepas tu dengan pemodelan matematik habis. Ujung-ujung ni lah dia nak buat masalah. Okey dah. Hari ni stres dengan live-nya lagi, dengan tajuk je lagi. Okey, cukup lah. Amin. TikTok please jangan ban. Benda lain ban pula. Kan? Pilih kasih ni. Okey dah. So, I think that's it. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Yang sikit-sikit orang yang ada dengan saya ni daripada tadi sampai sekarang, supaya apa yang saya sampaikan yang tak berapa nak stres tu, ambil lah, simpan. Yang stres tu jangan ambil. Okay? Lupakan. Saya takut lagi awak ambil yang stres-stres tu, habis. Tak belajar dah saya. Sebab stres. Okay? Yang stres-stres tadi tu skip. Tak payah ambil. Alright? So, semoga apa yang saya sampaikan tu awak dapat amalkan. Nanti share dengan kawan-kawan juga. Barulah kita dapat manfaat sama-sama. Amin. Jangan stop live. Masya Allah, saya cadang saya nak habiskan tajuk je dulu. Okay?
So, kita jumpa lagi minggu depan, hari Selasa dengan Rabu, insyaAllah. Yang tu ada. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat bercuti.